Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, saya akan membentangkan satu gangguan personaliti di bawah subjek psikologi abnormal iaitu Schizotypal Personality Disorder atau singkatannya STPD. Saya akan menerangkan definisi, simptom, punca dan banyak lagi yang berkaitan dengan gangguan ini terhadap kehidupan individu. Schizotypal Personality Disorder atau STPD merupakan gangguan personaliti dalam kluster A yang melibatkan tingkah laku pelik atau eksentrik. Menurut DSM-5-TR, gangguan ini dicirikan oleh kesukaran dalam hubungan sosial, cara berfikir yang tidak biasa serta tingkah laku yang ganjil. Individu dengan STPD biasanya sukar membina hubungan rapat, mempunyai kepercayaan pelik seperti magical thinking serta menunjukkan cara bercakap atau penampilan yang luar biasa. Walaupun mempunyai persamaan dengan skizofrenia, STPD tidak melibatkan sistem psikosis yang jelas tetapi masih berada dalam spektrum yang sama. Dari segi statistik, Schizotypal Personality Disorder merupakan gangguan yang agak jarang berlaku dalam populasi umum. Kajian menunjukkan bahawa prevalence STPD dianggarkan sekitar 1% hingga 4% daripada keseluruhan populasi. Terdapat juga kajian lain yang melaporkan kadar sekitar 3.9%. Dari aspek jantina, lelaki didapati mempunyai risiko yang sedikit lebih tinggi berbanding perempuan, iaitu sekitar 4.2% berbanding 3.7%. Walaupun peratusannya kelihatan rendah, gangguan ini tetap memberi kesan yang besar terhadap kehidupan individu, terutamanya dari segi hubungan sosial dan kualiti hidup secara keseluruhan. Jadi, apakah sebenarnya simptom yang dialami oleh individu dengan STPD? Secara umumnya, simptom STPD boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Dari segi kognitif dan persepsi, individu mungkin mempunyai kepercayaan pelik seperti magical thinking, serta merasakan bahawa perkara di sekeliling mempunyai kaitan dengan diri mereka, walaupun sebenarnya tidak. Dari segi tingkah laku pula, mereka mungkin menunjukkan cara bercakap yang ganjil atau sukar difahami, serta penampilan yang luar biasa berbanding norma masyarakat. Selain itu, dari aspek sosial, individu dengan STPD biasanya tidak mempunyai hubungan rapat dan berasa sangat tidak selesa dalam situasi sosial. Mereka juga cenderung untuk bersikap curiga atau paranoid terhadap orang lain. Akhir sekali, dari segi emosi, mereka mungkin menunjukkan emosi yang terhad atau tidak sesuai dengan situasi. Kesemua simptom ini boleh menyebabkan individu menghadapi kesukaran dalam menjalani kehidupan seharian, terutamanya dalam membina hubungan dan berfungsi dalam masyarakat. Persoalannya, apakah yang menyebabkan gangguan ini berlaku? Secara umumnya, punca STPD melibatkan gabungan beberapa faktor. Dari segi genetik, individu yang mempunyai ahli keluarga dengan gangguan seperti skizofrenia didapati mempunyai risiko yang lebih tinggi. Selain itu, faktor biologi seperti perubahan dalam struktur dan fungsi otak juga boleh mempengaruhi cara seseorang berfikir dan berkelakuan. Faktor persekitaran turut memainkan peranan. Contohnya, pengalaman trauma, penderaan atau pengabaian semasa zaman kanak-kanak. Kesimpulannya, STPD bukan berpunca daripada satu faktor sahaja, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor genetik, biologi dan persekitaran. Jadi,
Apakah kesan gangguan ini terhadap kehidupan individu? Schizotypal personality disorder boleh memberi kesan besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Dari segi sosial, individu dengan STPD sukar membina hubungan rapat dan cenderung menyendiri. Dari segi akademik atau pekerjaan, mereka mungkin menghadapi masalah dalam komunikasi dan kerjasama, sekaligus menjejaskan prestasi. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami masalah emosi seperti kebimbangan dan kemurungan. Dalam kes tertentu, gangguan ini boleh berkembang kepada skizofrenia jika tidak dirawat. Kesannya, kualiti hidup individu boleh terjejas secara keseluruhan. Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, kita lihat pula contoh kes seorang individu perempuan. Bayangkan, seorang pelajar bernama Ariana berumur 21 tahun. Ariana merupakan seorang yang sangat pendiam dan sukar mempercayai orang lain. Dia jarang bergaul dan lebih selesa menghabiskan masa bersendirian walaupun berada di persekitaran kampus. Ariana sering mempunyai kepercayaan yang pelik. Contohnya, dia percaya bahawa mimpi yang dialaminya mempunyai maksud tertentu dan boleh meramal perkara yang akan berlaku. Selain itu, dia juga merasakan bahawa mesej di media sosial atau perbualan orang lain mempunyai kaitan secara langsung dengan dirinya. Dalam situasi sosial, Ariana berasa sangat cemas dan tidak selesa. Dia sering mengelak daripada berinteraksi kerana takut dinilai atau mempunyai perasaan curiga terhadap orang lain. Akibatnya, Ariana menghadapi kesukaran untuk membina hubungan rapat dan prestasi akademiknya turut terjejas kerana kurang penglibatan dalam aktiviti berkumpulan. Oleh itu, intervensi dan rawatan yang sesuai adalah sangat penting bagi membantu individu ini menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi, apakah rawatan yang boleh diberikan kepada individu dengan STPD? Walaupun tiada rawatan yang boleh menyembuhkan sepenuhnya schizotypal personality disorder, terdapat beberapa pendekatan yang boleh membantu mengurangkan simptom dan meningkatkan fungsi harian individu. Salah satu rawatan utama ialah psikoterapi, seperti terapi kognitif tingkah laku atau kognitif behavioral therapy, CBT. Terapi ini membantu individu mengenal pasti corak pemikiran yang tidak rasional serta membina cara berfikir yang lebih realistik. Selain itu, terapi sokongan dan latihan kemahiran sosial juga penting bagi membantu individu meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berinteraksi dengan orang lain. Dari segi perubatan, ubat-ubatan mungkin digunakan untuk mengawal simptom tertentu seperti kebimbangan atau kemurungan, bergantung kepada keperluan individu. Dalam konteks kaunseling, peranan kaunselor adalah sangat penting untuk memberikan sokongan emosi, membantu klien memahami diri mereka serta membimbing mereka ke arah fungsi sosial yang lebih baik. Dengan rawatan dan sokongan yang berterusan, individu dengan STPD masih berpeluang untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil dan bermakna. Akhir kata, diharapkan pembentangan ini dapat memberi kefahaman yang lebih jelas tentang schizotypal personality disorder. Terima kasih kerana menonton. Bye.